Tapi yang nak tambah pendapatan boleh lihat video ini sampai habis. Okay, hari ini saya akan share macam mana cara untuk kita jana pendapatan dengan bisnes top up dumbbell. So hari ini saya akan tunjuk apa perbezaan kalau kita daftar sahaja dan juga kita daftar dan beli mini printer ataupun kita beli mesin top up. Package yang kita ambil tu ada kelebihan masing-masing. So jom kita lihat. Perbezaan kalau kita daftar sahaja, kita akan dapat satu apps di mana kita perlu install dekat telefon kita sendiri. Yang dalam video ni saya dah install apps dekat telefon. So kalau kita daftar sahaja, kita akan guna apps sahaja. Adakah kita boleh buat transaksi sama seperti kalau kita beli mesin dan juga kita beli mini printer? Kalau kita daftar sahaja, kita boleh buat transaksi top up seperti biasa, tak ada masalah. So contoh saya akan tunjuk cara untuk kita top up Touch and Go. Pilih sahaja nilai dan confirm sahaja. So kita terus dapat top up dekat telefon kita. Bezanya kalau kita ada mini printer ataupun kita ada mesin top up ni, kita boleh print resit tersebut. Contoh dekat sini, kalau katakan saya daftar sahaja, saya just dapat top up sahaja. Dan situasi seterusnya, kalau kata saya ada beli mini printer ni, so saya dah buat transaksi top up tadi, so saya just print sahaja resit untuk diberikan kepada customer. Sama juga kalau menggunakan mesin top up ni, kita tak perlu guna lagi telefon sebab semua transaksi terus dekat mesin top up. So saya akan tunjuk contoh sekarang ni, saya tak menggunakan telefon dan saya tak menggunakan mini printer. Saya menggunakan mesin top up sahaja. Sekarang kita menggunakan mesin top up yang kita boleh print resit terus. So klik sahaja top up RM10, lepas tu kita confirm sahaja. Cara transaksinya sama sahaja, kita menggunakan telefon kita akan dapat top up tu, tapi kita ada pilihan sama ada kita nak print resit ataupun tak. Sekarang ni kalau kata kita tak nak print resit, kita just dapatkan nombor sahaja. Tapi kalau kata kita ada customer nak resit, so kita print sahaja resit. So dia akan keluar terus dekat mesin top up yang sama dengan transaksi yang kita buat. Dengan satu pendaftaran sahaja, kita dah boleh beli pelbagai jenis top up yang ada dalam apps ni. Kita ada lebih 100 produk dalam satu apps. Kita boleh bayar pelbagai jenis bil. Kita ada juga top up luar negara dan kita ada banyak negara dekat dalam satu apps ni. So itu adalah penerangan berkaitan dengan apps top up. Dengan sekali pendaftaran sahaja, kita boleh dapat harga diskaun setiap kali kita top up. Dan kalau kita nak buat bisnes, maksudnya kita akan dapat keuntungan. Customer beli top up RM10, tapi sistem ni akan potong RM9 lebih sahaja selepas tolak harga keuntungan ataupun profit. Kalau kita top up sendiri, maksudnya kita akan dapat harga diskaun.